Assalamualaikum guys. Okey, ni dia 5 sebab kenapa raket Velvet Woven 888 ni raket serang yang senang nak pakai. Okey. So, yang pertama, raket ni sangat senang nak adaptasi, tak makan masa yang lama. Anda bawa masuk court, start pukul bola, anda akan terus dapat feel raket ni. Macam itulah dia punya senang untuk adaptasi. Okey, so yang kedua, sweet spot raket ni besar. Okey, so dia tak ada benda-benda yang complicated untuk raket ni. Anda pukul je terus anda akan dapat dia punya sweet spot, okey. So tak adalah sweet spot kat atas ke kat tepi kat tengah ke, tak ada. Memang anda pukul anda akan dapat sweet spot dia terus. Ni kelebihan kedua raket ni. Okey. Dan yang ketiga, raket ni sangat senang nak flex. Walaupun raket ni medium stiff, tapi dia tak memerlukan tenaga sangat untuk flex raket ni. Jadi anda hayun je terus anda boleh flex raket ni dengan mudah. Okey, di samping ditambah dengan slightly head heavy raket ni lah. Okey. So yang ketiga, yang keempat, kontrol raket ni mantap, okey. Dia tak ada getaran dan yang paling saya suka ialah direct feel daripada raket ni, okey. So kalau kita pukul dengan tenaga 70%, hitting feeling tu pun memang rasa 70% je pukulan dia. Kalau kita pukul lembut 50%, memang rasa 50% je. Sangat-sangat direct, jadi sangat senang untuk buat pukulan yang tepat, okey. Dan seterusnya, power raket ni sangat besar guys. Yes. Kalau anda smash keluarkan satu, dia akan jadikan smash anda 2 atau 3 ganda lagi kuat. Okay. So raket ni memang best untuk kaki-kaki smash lah. Terutama backcourt player, single player yang senjata utama smash. Okay. So raket ni memang memantul. Dia memang tolak extra lebih lagi untuk pukulan anda. Alright. So tapi walaupun dia senang nak pakai, walaupun kelebihan-kelebihan yang saya sebut tadi, tetap ada kekurangan pada raket ni. Okey, dan kekurangan dia ialah benda yang saya tak sebut lagi lah, iaitu speed. Okey. So dari segi speed, raket ni cuma sederhana sahaja. Dia tak slow sangat, dia tak laju sangat. Cuma sederhana saja. Ini disebabkan raket dia setengah box, setengah arrow. Dan shaft dia pun 7.0, jadi agak rasa gemuk sikitlah. Okey. So nak dibandingkan dengan Woven 999, ni memang sikit slow. Tapi tak ada kategori slow. Dia tetap laju juga, tapi tak laju macam Woven 999 ataupun Woven 1000. Okey. Masih lagi boleh dipakai untuk bawa main double lah, untuk layan drive. Tapi kalau anda jumpa main laju, elakkanlah. Pandailah larikan bola. Okey. Alright, so kesimpulan dia, kalau anda nak cari raket serang yang senang nak pakai, yang tak complicated, jawapan dia ialah Velvet Woven 888. Okey, anda boleh tekan beg kuning kat bawah atau link pembelian kat bawah untuk dapat raket ni. Okey, jangan lupa smash. Bye bye. Assalamualaikum.